tengok Mama dia pantas tangkap. Mama pun panggil saya SD. That's so cute. SD lebih manja and Sadiq kaki buli dengan sayang. Aduh, ini patut ambil gambar. Okay, ini kena share dalam family group ni. Oh, bestnya. Betul rakan-rakan. Mama cakap benda yang betul. Saya adalah anak yang manja, Sadiq kaki buli. Itu bukan fake account rakan-rakan. Itu betul-betul account Mama tau. Aduh. Maaf baru. No worries Nora. You tengoklah Nora. Mama pun panggil I SD Nora. Mama pun ada dekat sini. Masalahnya yang comelnya, Mama tak pernah panggil SD tau. This is the first time Mama panggil SD. Kena bully dengan sayang. Who sayang? Patutlah YB selalu bully Bella. Memang. Tapi bully sayang lah. Bully sayang. Nora sebenarnya tengah nak siap-siap ni. Kita orang nak pergi tempat syuting Harry Potter tu. Sambil kita dekat sini, ada orang daripada universiti ni, dia DM ajak podcast. Dia orang Malaysia. Dia ajak podcast. So I dengan my roommate, kita orang tak suka shopping. So yang lain-lain tu semua keluar jalan-jalan, shopping. Kita orang fikir dalam kepala kita, tak ada function nak buat macam kita ada duit. Lagi baik kita jalan-jalan pergi tempat Harry Potter kan. So kita punya plan sebenarnya, bila orang lain semua pergi shopping, kita orang nak pergi shooting gambar-gambar dekat tempat Harry Potter. So we are so excited. And itulah plan kita. Pukul 3 ni kita akan pergi podcast sekejap. Habis podcast, kita akan shooting gambar-gambar untuk Harry Potter. Oh ya, rakan-rakan, saya ada satu permintaan. Lupa nak cakap. Mama, Nora, tengok Mama cakap Nora. Alamak. Nora tengok. Thanks Nora for everything. Ya Allah. Mesti Nora happy. Nora tengok Nora apa Mama cakap. Mama cakap, thanks Nora for everything and proud of you, such a dedicated person. Nora sekarang dah kembang. Nora sekarang dah kembang. Macam mana Nora boleh survive dengan 1,300 dulu? Saya boleh tolong jawab. Macam mana saya survive dengan 1,300 dulu adalah mama.com. So bila zaman saya broke, tak ada duit, baru nak start YouTube, baru nak start social media,